Ke sini ke? Bukan kat sana ke? Ini komersial. Tak, kalau jemaah haji kan kat sana. Ini komersial. Yang untuk malam ni sini juga? Tak sana. Sana kan. 找个地方回去泡会儿店。Assalamualaikum mana-mana yang baru masuk. Selamat datang. Mana buat live buat kat sini lah. Aku tak tahu dia keluar kat mana. 25 dan 26. Kami cuba di sini ya. Demi cinta untuk membunga angkasa. Okay, mana-mana yang baru masuk boleh tap skrin dahulu. Sekarang ni saya berada di KLIA untuk menyambut ketibaan jemaah haji seramai 5 orang. Hari ni ada dua trip. Satu trip untuk kejap lagi dia orang landing. Ni rasa dah landing dah ni. Lepas tu malam nanti pukul 8.30 malam seramai 50 orang. So untuk sekarang ni nak tunggu seramai 5 orang sahaja dahulu. Dia adalah jemaah haji kota tambahan. Okey, jemaah haji kota tambahan ada 5 orang. So jadi kita akan sambut dia. Kita akan ada bagi hadiah sikit. Ni tengok hadiah sikit. Bagi satu. Okey, so kita akan bagi hadiah. Ni pelak Pelak ni untuk menandakan terima kasih lah kerana memilih KRS Travel sebagai perjalanan haji tuan-tuan dan perempuan nanti. Dia akan dapat macam ni lah. Dia ada stand dia. Okay, ni pelak dia. So dia akan tulis sekalung penghargaan terima kasih kepada jemaah haji, iaitu Duyufur Rahman 2026 1440 Hijrah, dan semoga mendapat haji yang mabrur dari hati untuk ilahi. Itu kapal terbang dia CF207 1695 sehingga 2195. Lepas tu kita akan bagi gambar juga. Nampak ni gambar. Gambar jemaah haji. Ni saya yang tulis sendiri. Yeah? Ni masa dia orang buat, dia ada buat graduasi makan malam. Makan bersama-sama. Sebenarnya dia orang nak habis lah trip haji dia orang hari tu. Okay. So mana-mana yang baru masuk boleh tap skrin dahulu. Tap skrin, share kalau mana-mana yang ada dekat dalam ni waris ke, nak saya ucapkan salam ke, boleh saja. Sekarang ni saya tengah tunggu seramai 50 orang 50 orang pula. 5 orang jemaah haji KRS Travel yang kota tambahan. Dia dah landing ni rasanya. Tapi dia tak keluar lagi. Dia naik Saudi Airlines. Okay. So mana-mana yang nak bertanya soalan tentang berkenaan dengan umrah ataupun haji, boleh saja komen. InsyaAllah saya akan melayani anda. Kita santai-santai je. Okey. Alhamdulillah, Hajah Rohmatun. Alhamdulillah, kalau ada tuan-tuan dan perempuan ada soalan, boleh sahaja kita berkomunikasi. Kita borak-borak. Kita tak naklah saya borak seorang kan. Okey. Jom. So untuk tengah hari ni, untuk petang ni seramai 5 orang dahulu. So malam sekarang barulah yang ramai sikit. Ni kita berada dekat komersial. Untuk malam nanti kita akan pergi kat sana. Oh, mana? Mana? Saudi SV. Mana SV? Mana? Saya tak nampak. Singapura. Krabi. Maksudnya dia orang tak landing lagi? Belum landing lagi. Dia orang 355. 355. Oh ni lah. Tu. 834. Ni.
Ni. Dia orang tak landed lagi. So pukul 3.52. Okay. Kita menunggu ketibaannya. SV0834 Jeddah. 3.52. 12, 13, 14, 15. Hai, mana-mana yang baru masuk boleh tap screen dahulu. Share live ni. Mana yang nak borak santai, boleh saja komen dengan saya. InsyaAllah saya akan jawab dan juga melayani komen-komen anda semua. Jom borak dengan saya. So sekarang ni mana-mana yang baru masuk, sekarang ni saya berada di KLIA untuk menjemput ketibaan ataupun menjemputlah ketibaan jemaah haji seramai 5 orang dahulu yang jemaah haji kota tambahan. Untuk yang kita ada 2 trip untuk hari ni. Satu trip kejap lagi, yang ni, yang kota tambahan ni, SV0834 ni, seramai 5 orang. Lepas tu malam nanti baru ramai sikit, seramai 50 orang. Seramai 50 orang jemaah haji KRS Travel yang balik lah. KT 64 yang malam ni. KT 64. Okay. Mana-mana yang baru masuk, terima kasih. Cuba tap screen sikit. Tap screen sikit, bagi 1k like ke, bagi kasi viral sikit ke. Okay, mana-mana yang baru masuk, selamat datang. Selamat datang saya ucapkan. So sekarang ni saya berada di KLIA. Saya tengah menunggu ketibaan jemaah haji seramai 5 orang. 5 orang yang kota tambahan. Lepas tu malam nanti baru ada 50 orang. Malam nanti kita akan bersiaran langsung kat sana. Untuk petang ni kita dekat komersial. Untuk ketibaan antarabangsa international. Assalamualaikum KRS. Waalaikumsalam. Nek Umi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Saya doakan. So ada tak waris-waris kat dalam ni ke yang nak sambut ke macam mana? Ramai. Terima kasih mana-mana yang baru masuk. Terima kasih kerana sudi join live kita pada petang ini. Jangan lupa tap screen ataupun komen-komen sikit. Jom kita borak-borak santai saja. Jom kita borak. Dia tak landing lagi. Jangan. Saya ni ini untuk kejap lagi, diorang tak landed lagi. SV0834 Jeddah. Diorang tak landed lagi. Saya waris flight malam nanti. Oh ya ke? Okay, malam nanti saya akan buat siaran langsung juga. Kita akan buat live. InsyaAllah dalam pukul 8 macam tu saya dah akan buat live untuk malam nanti. Seramai 50 orang. KT berapa ni? Untuk petang ni dia bukan KT. Malam nanti KT 64. Ya, ini kita panggil CF, Commercial Flight. Dia jemaah haji kota tambahan. Seramai 5 orang. 5 orang. Jemaah haji KRS yang kota tambahan. Kejap lagi dia akan sampai. Seramai 5 orang. Jadi kita akan interview satu-satu. Kita ada ibu, kita ada... Alhamdulillah, syukur saya pernah pergi umrah bersama KRS bulan 8 2023. Okay, sorry. Alhamdulillah, Nek Umi pernah pergi dengan KRS rupanya. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki lagi untuk pergi umrah bersama dengan KRS lagi. Terima kasih Nek Umi. Berapa orang jemaah? Ini sekarang ni kita kejap lagi dia 5 orang dahulu. Malam nanti baru 50 orang. Malam nanti kita akan pergi kat belah sana. Ini kejap lagi pukul, masa tak landed lagi tu. Dia SV0834 daripada Jeddah. Assalamualaikum KRS. Ustaz Akil ada? Saya lah ni. Saya Akil. Saya tengah host. Okay, mana-mana yang baru masuk, selamat datang. Jangan lupa tap screen. Kasih viral kita punya live ni. Mana-mana yang nak borak dengan saya, boleh saja borak. Komen-komen sedikit. Cakap Assalamualaikum ke. Kita borak-borak santai saja. Kami 4 orang bersama suami, abang dan anak buah. Oh, Nek Umi 2023. Masya Allah.
Macam mana KRS terbaik tak? Masa tu saya tak masuk kerja lagi. 2023 bulan 8 ni. Sekejap, 2023 bulan 8 ni. Saya tak masuk lagi. Saya masih belajar lagi. Oh, tak nampak muka, dengar suara je. Saya tak tunjuk muka. Saya malui. Sekarang ni kita tengah tunggu ketibaan jemaah haji seramai 5 orang. Malam nanti baru 50 orang. So ini jemaah haji kota tambahan lah, orang kata. Kota tambahan yang paling lewat lah, orang kata. Dia tak dapat surat tawaran. Dia dapat, tapi dia dapat lewat. So tamu haji dapat, apa orang kata, dia bagilah kota tambahan. So dapatlah kat KRS. Ustaz Rashid masa tu. Oh, Ustaz Rashid, I see. Ustaz Rashid bagus juga. Dia seorang yang peramah. Saya pernah pergi umrah dengan dia bulan 8 tahun lepas. Bulan 8 2024. Nek Umi pergi 2023 kan? Saya pergi 2024. Saya pergi 2024 bulan 8. Saya ada 3 trip masa tu. First trip saya pergi 1 bulan 8. Lepas tu 12 hari bulan 8 tu saya pergi dekat dia, dekat Ustaz Rashid. Trip yang ketiga Ustaz Kushairi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cik Nur. Jangan lupa tap screen. Jangan lupa tap screen. Mana-mana yang nak berborak dengan saya, boleh komen nak tanya pasal umrah ke, nak tanya pasal haji ke, boleh saja. Sama dengan saya bulan 8 2004. Trip awal bulan tu. Ya betul. 2004 ke 2024? 2004 lama sangat tu. Saya baru lahir. Saya tak lahir lagi. 2024. 2024 kan kita pergi sama kan. InsyaAllah. Semoga dia memudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang lebih, menunaikan umrah lagi sekali, ataupun berkali-kali lah. Kita doakan saja, InsyaAllah. Saya tengok balik. Dia tak landed lagi ni. Dia 352. Sekarang baru 346. Dia tak, saya tak nak pegang sebenarnya. Ya. Saya tengah pegang stand. Ya. Okey, barulah. Ya, saya ke ataskan sikit. Masa tu Bolton nak balik, Ustaz Akif mesti kat Mekah. Betul. Saya pergi trip yang kedua. Saya pergi ke Ustaz Rashid. Masa tu dekat kita pergi Madinah dulu kan. First umrah saya pergi ke Madinah dulu bersama dengan tim Volten masa tu pergi dengan KRS. Masa tu kita landed dekat Madinah dulu. Lepas tu barulah pergi Mekah. Lepas itu dah habis kat Mekah, dia orang kena balik, saya kena tinggal. Saya kena extend lagi. Saya pergi bertugas untuk trip yang kedua pula Ustaz Rashid. Lepas tu dah 12 hari. Lepas tu barulah pergi trip yang ketiga Ustaz Kushairi. Alhamdulillah. Dengan berkat saya bertugas, saya dapat sebulan kat sana. Kira salam pada adik Erika. Okey. Cik Erika sekarang. Ya, Ustaz malu-malu masa tu. Malu pula. Masa tu saya first time pergi umrah, lepas tu first time dengan jemaah-jemaah kan. So little bit shy lah orang kata. Tapi sekarang dah biasa dah. Tapi sekarang sudah extrovert. Sekejap SB tak landed lagi. 352. Kena usik-usik dengan je. Cik Jo. Cik Jo, itu kan masa itu tahun lepas saya pergi bulan 8 juga.
Saya jumpa Cik Jo. Saya jumpa Cik Jo, Ustaz Akmal. Ustaz Abi tak saya tak jumpa. Bulan 8 tahun lepas. Saya pergi juga. Saya pergi 12 hari bulan 8. Masa tu alhamdulillah lah saya dapat jumpa Cik Jo. Masa tu dekat Bukit. Saya jumpa dia dekat 416 baru saya indik. Oh mak kan. 416. Lepas tu saya tahun lepas Dia jemaah haji yang daripada Jeddah ya. pukul 3 lebih kan. Saya belum confirm lagi kan. Belum. Mana tadi Jemaah disangka sampai pukul apa? Tadi saya baru dapat 416. 416. Dia kena extend sikit. Tahun lepas Volton tak pergi dengan KRS Travel. Betul tak? Dia pergi dengan Travel Line. Saya sambung cerita balik. Tahun lepas saya pergi bulan 8. Saya jumpa Cik Jo dekat. First saya jumpa dia kat Mekah. Saya cakap, Cik Jo kenal tak saya ni? Lepas tu dia peluk saya. Aduh sakit. Dia peluk. Lepas tu masa tu nak pergi ziarah. Lepas tu aduh sakit. Sekejap saya sakit jantung. Okey, lepas tu kita pergi ziarah dekat bukit apa? Bukit Salak yang Nabi Muhammad sujud lama kat situ. Sujud ke berehat dah? Bukit Salak rasanya. Saya jumpa dia kat situ. Lepas tu dia usik-usik saya. Mana-mana yang nak cari menantu boleh lah. Dengan si Akil ni. Dia bagus. Cik Jo. Saya daripada dulu nak beli kopi tu. Saya dah cakap dengan Cik Jo. Tapi saya lost contact dengan dia. Saya nak beli kopi dengan dia. Masa tu yang kan masa saya pergi dengan 2024 tu. Masa tu siapa tak bagi kopi satu try lah bagi kopi tu. Sedap. Minum lah panas-panas. Minum kat dalam bilik hotel. Dah tak rasa dah kopi Volten. Sekejap. Jemaah haji ni dia kena extend sikit. Dijangkakan 4.16 baru landed. Sekejap saya tengok dalam grup sekejap. Osman Kahut. Saya tunjuk gambar lah kan. Saya tunjuk gambar sikit. Muka-muka jemaah haji yang akan balik sekejap lagi. Ada 5 orang. 5 orang. Ni dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ni petugas. Nama dia Osman. Abdul Aziz. Osman ke Abdul Aziz lah? Saya tak ingat. 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Aisyah follow. Mana-mana kalau Aisyah nak tanya pasal umrah ke pasal haji, jangan lupa komen. Jangan malu-malu, jangan segan. Ni 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Jemaah haji. Ya untuk malam kang yang ni rasanya. Seramai 50 orang. Ni masa ni dekat Sakifah Bani Saidah ni. Tengok. Belakang ni pun dah buat pokok lah. Tahun lepas saya pergi tak ada benda ni lagi. Dia ada bangunan lah. Tunggu ketibaan jemaah haji ke? Ya, jemaah haji Kota Tambahan daripada KRS Travel seramai 5 orang. Ini yang saya tunjuk tadi. 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 2 trip malam ni. Satu trip kejap lagi seramai 5 orang. Trip yang seterusnya seramai 50 orang. Dekat sini juga pukul 8.30 malam. Malam lah waktunya. Okay. Saya tunjuk gambar lah kan. Saya tunjuk gambar. Ni masa jemaah wanita nak masuk raudah. Okay. Okay, mana-mana yang nak tanya soalan boleh sahaja tanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan.
Kita belakang sikit. Mana-mana yang baru masuk, jangan malu-malu, jangan segan-segan, tap screen. Duduk. Boleh duduk. Duduklah. Saya tak nak duduk. Okey. Saya duduk sini saja. Untuk melihat pemandangan. 4.16. Lama lagi ni. Takut habis bateri je. Boleh tak saya akan live kejap lagi? Saya live masa dalam pukul 4.10 tu, saya live balik. Boleh tak? Kalau nak tunggu lama ni, takut habis bateri. Boleh tak guys? Setuju tak? Ke nak biar macam ni je? Ada tempat duduk. Dah ada tempat duduk ni, saya tak jadilah. So mana-mana yang tanya soalan boleh saja tanya, jangan malu-malu. Ada yang tengok muka saya ke? Boleh tak saya live kejap lagi? Dalam pukul 4.10 saya akan live balik. Boleh ha? Nanti jangan lupa join ha? Sekejap lagi saya akan live balik.